Sini yang ada bacaan ni Taman Tasik Taiping. Alah macam ni lah. Muka malu. Ni dia. I love you Taiping. Iyalah. Yang macam daun tu. Ni form mana binatang apa. Mama degree agriculture pun lupa semualah. Assalamualaikum. Ini lancar video daripada ni ya. Kita tepi tasik ni. Tadi tepi tasik yang sebelah sana. Ni sekarang kita sini yang ada bacaan ni Taman Tasik Taiping. Alah macam ni lah. Jom kita pergi ke tepi sebelah sana. Tadi ada ni. Siapa tadi ada yang naik yang tu? Naik yang dia kayuh-kayuh tu. Lalu dari mana kita ya? Lalu dari tepi ni je lah. Jom sini. Tak apa, tumpang lalu je. Di sini. Ni buat parking ni. Dia orang parking sini. Ini cantik. Itu taman permainan budak-budak. Ada orang jaga pun ada. Ni tempat-tempat duduk tu. Oh cantik ya. Teratai. Ikan. Teratai. Tu ikan-ikan tu banyak. Tak boleh pancing ya. Ikan tu. Jom kita ke sana. Sana itu ada, kita tengok sembok apa bacaan I love you Taiping. Kita tengok. Kita sekejap je. Sebab lepas ni kita nak menuju ke tempat yang lain pula. Sebenarnya tujuan utama kita ni tak pergi Taiping saja. Kita bercuti. Bawa anak yang tengah cuti sekolah kan. Asyik sekala. Ayahnya, papanya nak gembirakan anak dia. Nak bagi reward ke anak lepas periksa. Lepas tu ni cuti sekolah. Itu exam tengah tahun kan. Cuti sekolah. Sekali-sekala adalah rezeki tu. Ni tempat sewa-sewa apa gitu. Entah sebelah mana. Tadi ada tempat sewa tu. Ujung sana kot. Ni. Ni kita pergi ke sebelah sana. Panas lah, kita tak bawa payung. Kita pakai sunscreen aja tadi. Ni ramai. Kata ramai tak ramai mana lah ni. Rasanya sebelah petang ke baru ramai kan. Ni. Allah, selipar siapa lah yang tinggal tu. Tinggal itu ada. Ni. Ni kluster eko pelancongan Taiping. Macam ni ya. Nampak. Jom ya. Dah jom ya. Ni. Penuh kan? Penuh. Selalu kalau awal pagi ni biasanya kebanyakan pelancong. Pelancong dari luar, pelancong tempatan. Macam saya. Saya ni pelancong tempatan. Tapi di luar daripada Taiping kan. Ni ramai. Kita nak pergi kat situ. Nak bergambar kat situ. Tapi dia orang tak apalah, kita dah nampak je. I love you Taiping. Jom kita sini. Muka malu. Ni dia. I love you Taiping. Numpang lalu je lah. Sebab kita dah ambil gambar tadi. Tu nampak bacaan dia Tasik Taiping. Dari sini baru nampak sikit lah Tasik Taiping dia. Ni dah penuh. Kita sekarang pergi ke tempat parking. Tu yang naik, yang kayu basikal air. Basikal air nama dia. Apa nama dia tu? Asal lah bot pula. Dia korang kayuh tu. Bot dia? Bot kayuh ke? Itu dia. Tu Tasik Taiping. Sampan kayu. Ada pula sampan kayu. Tu.
Dia orang nak kayu. Ha, macam tu lah dia orang kayu tu. Ha, tu. Jadi kalau nanti pergi ke Taiping, daya tarikan yang memang nampak sangat, yang orang kenal sangat selain Zoo Taiping, Taman Tai Si Taiping. Itu ada muzium. Tadi macam tadi Muzium Perak. Depan penjara Kemunting tu je. Dekat Kemunting kan Muzium Perak ni. Depan tu penjara Kemunting. Saya sendiri pun dah dipenjarakan hati saya. Oleh siapa? Husband saya. Alah, cie. Anak dara marah. Apalah mamanya ni. Ya, itu aja kita ya. Kalau nak makan-makan jangan lupa datang ke Mi Udang Warisan di Kuala Sepetang. Okay? Sekarang kita nak lanjutkan lagi perjalanan kita ke destinasi yang lain. Asal kita nak menyeberang ni. Okay, kita tutup dulu video kita sampai sini. Dah habis ya, kita dah tasik. Tadi tasik yang sana, ni tasik yang sini pula. Dah habis ya. Ini kita tutup. Kita nak menyeberang. Okey. Sampai sini dulu. Assalamualaikum. Kejap nak Kejap sayang. Terima kasih. Bye.